Saat yang paling menakjubkan dari semua kisah ini adalah menyedari betapa pelbagai dan beraninya usaha manusia untuk memahami tentang Tuhan. Idea gnostik yang mengatakan bahawa pencipta dunia kita mungkin jahat atau sekurang-kurangnya Tuhan buta yang tidak sempurna adalah satu pusingan plot yang benar-benar mengejutkan. Ia menawarkan penjelasan radikal tentang kewujudan kejahatan dan penderitaan di dunia, mengubah pandangan dunia yang kita biasa kenal menjadi sebuah drama pelarian dari penjara kosmik. Semua gambaran ini, daripada malaikat mekanikal Yehezkiel dan Tuhan yang bergulat dengan manusia, hinggalah kepada kengerian Vishvarupa yang menyeluruh dan Demiurge yang menyerupai ular, bukanlah sekadar fantasi pelik. Ini adalah renungan filosofis dan teologis yang mendalam, yang diungkapkan dalam satu-satunya bentuk yang tersedia, iaitu bahasa simbol. Ia menunjukkan kepada kita bahawa keinginan untuk memahami kuasa yang lebih tinggi telah mendorong akal manusia untuk melampaui batasan perkara biasa. Terima kasih kerana menonton video ini sehingga habis. Kami hanya menyentuh sedikit sahaja tentang topik yang tak terbatas ini, yang penuh dengan penemuan yang menakjubkan. Jika anda menikmati perjalanan ini ke sudut-sudut paling aneh dalam teks-teks suci, jangan lupa untuk melanggan saluran ini, berikan like dan tekan butang loceng agar tidak terlepas video baru kami. Sekarang, soalan untuk anda, gambaran manakah yang paling aneh atau sebaliknya, paling bermakna bagi anda? Mungkin anda tahu gambaran Tuhan lain yang luar biasa yang tidak kami sebutkan. Sila kongsikan pendapat anda di ruangan komen. Kami pasti akan sangat berminat untuk membacanya. Jadi, di nombor 5 dalam senarai kita, mari kita menyelami kedalaman dan keanehan perjanjian lama. Bersedialah kerana gambaran ini lebih menyerupai deskripsi dari filem blockbuster science fiction daripada teks keagamaan. Kita bercakap tentang penglihatan terkenal Nabi Yehezkiel. Bukan sebarang bentuk menyerupai manusia. Yehezkiel menggambarkan sesuatu yang boleh kita sebut sebagai mekanisme ilahi atau takhta syurgawi yang bergerak. Dia melihat 4 makhluk bersayap yang luar biasa. Setiap satu daripada mereka bukan satu, tetapi 4 muka. Muka manusia, singa, lembu jantan dan helang menghadap ke arah yang berbeza. Di bawah makhluk-makhluk ini terdapat sesuatu yang benar-benar menakjubkan imajinasi. Roda-roda. Tetapi ini bukan sekadar roda kereta. Nabi menggambarkannya sebagai roda di dalam roda, sebuah struktur kompleks yang boleh bergerak ke mana-mana arah tanpa perlu berputar. Dan perincian yang paling menyeramkan, rim roda-roda ini dipenuhi dengan mata. Cuba bayangkan pemandangan itu. Tidak hairanlah ahli ufologi moden dan penyokong teori paleokontak melihat teks ini sebagai gambaran langsung kapal angkasa asing. Kedengaran terlalu berteknologi tinggi untuk dunia purba. Tetapi apakah sebenarnya ini? Para ahli teologi menjelaskan ini sebagai alegori yang sangat kompleks. Wajah itu melambangkan semua kehidupan di bumi. Manusia sebagai mahkota ciptaan, singa sebagai raja binatang buas, lembu jantan sebagai haiwan ternakan yang paling kuat dan helang sebagai penguasa langit. Roda-roda yang boleh bergerak ke mana-mana adalah simbol kemahahadiran Tuhan. Dan mata yang tak terhitung itu melambangkan kemahatauannya. Ini bukan gambaran visual Tuhan, tetapi percubaan untuk menggambarkan sifat-sifatnya yang tidak terjangkau. Dia ada di mana-mana, dia melihat segalanya dan dia berkuasa atas seluruh ciptaan. Setuju, ini jauh lebih kompleks daripada sekadar seorang lelaki tua di atas awan. Daripada membincangkan mekanisme angkasa lepas yang rumit,
Mari kita beralih kepada sesuatu yang jauh lebih peribadi dan boleh saya katakan lebih bersifat fizikal. Kisah keempat kita ini adalah salah satu cerita paling aneh dan paling bersifat fizikal yang tercatat dalam seluruh Alkitab. Ia mengisahkan detik dari kitab Kejadian, di mana leluhur Yakub terlibat dalam pertarungan tangan kosong yang sebenar. Dan apa yang mengejutkan, lawan Yakub itu, seperti yang kemudian terbongkar, adalah Tuhan sendiri. Bayangkan senarionya. Tengah malam buta, Yakub tinggal bersendirian di tepi sungai. Tiba-tiba, seorang yang tidak dikenali dan misteri muncul, lalu menyerangnya. Pertarungan pun bermula. Bukan pertarungan kata-kata, bukan pergulatan rohani, tetapi satu pertarungan fizikal yang sebenar-benarnya, yang berlarutan sehingga fajar menyingsing. Perkara paling menakjubkan dalam kisah ini ialah lawan misteri itu tidak mampu mengalahkan Yakub. Seorang manusia biasa mampu bertahan setanding dengan makhluk ilahi. Akhirnya, orang asing itu menyentuh pangkal paha Yakub dan mencederakannya. Namun itu tidak menamatkan pergelutan. Ketika fajar menyingsing, orang asing itu meminta untuk dilepaskan. Namun Yakub, yang sudah mula menyedari siapa gerangan lawannya, menyatakan, "Aku tidak akan melepaskanmu sehingga engkau memberkatiku." Sebagai balasan, dia menerima nama baru, Israel, yang secara harfiah bermaksud dia yang bergumul dengan Tuhan. Gambaran Tuhan yang boleh digeluti, diperdebatkan dan bahkan dituntut berkatnya secara paksa ini adalah sesuatu yang luar biasa. Ia sama sekali memecahkan stereotip mengenai pencipta yang jauh dan tidak dapat dicapai. Di sini Tuhan digambarkan sebagai suatu kuasa yang boleh dan perlu didekati secara langsung, bahkan melalui konflik dan pergelutan. Bukit tangga ketiga dalam senarai teratas kami adalah sebuah kisah yang mempersoalkan kemungkinan manusia untuk benar-benar melihat Tuhan. Jika Nabi Yakub pernah bergelut dengannya, Nabi Musa pula menginginkan sesuatu yang lebih. Beliau ingin melihatnya. Dan jawapan yang diterimanya melahirkan salah satu gambaran yang paling misteri dalam kitab-kitab suci. Kisah bermula ketika Nabi Musa berada di Gunung Sinai dalam komunikasi langsung dengan Tuhan. Beliau kemudian membuat permintaan yang sangat berani. Beliau berkata, "Tunjukkanlah kemuliaanmu kepadaku," yang pada dasarnya bermaksud, tunjukkanlah dirimu, wujudmu yang sebenar. Jawapan Tuhan adalah ya dan tidak pada masa yang sama. Dia bersetuju, tetapi menetapkan syarat yang sangat pelik dan menakutkan. Dia memberitahu Musa bahawa dia tidak akan dapat melihat wajahnya kerana, dan ini adalah frasa utama, tiada manusia yang dapat melihatku dan kekal hidup. Sebagai gantinya, Tuhan menawarkan manuver yang rumit. Dia berfirman bahawa dia akan menyembunyikan Musa di celah batu. Kemudian, dia akan menutupnya dengan tangannya sementara dia berlalu. Dan hanya setelah dia berlalu, dia akan menarik tangannya dan Musa hanya akan dibenarkan melihat bahagian belakang Tuhan. Apa sebenarnya maksud semua ini? Sudah tentu, ia bukan merujuk kepada belakang secara fizikal. Gambaran ini adalah metafora yang sangat kuat. Wajah Tuhan adalah intipatinya yang lengkap, yang tidak dapat difahami, di mana sentuhan langsung dengannya akan membinasakan manusia fana. Manakala bahagian belakangnya pula adalah jejaknya di dunia, perbuatannya, manifestasi kemuliaannya. Ini adalah semua yang dapat ditanggung oleh persepsi manusia tanpa hancur. Ini adalah gagasan bahawa Tuhan begitu agung sehingga kita hanya dapat mengenalinya secara tidak langsung melalui kesan-kesan kehadirannya. Mari kita beralih dari agama-agama Abrahamik ke arah timur, ke dunia Hindu, di mana kita akan menemui gambaran kedua.
Jika gambaran sebelumnya aneh dan misteri, yang satu ini benar-benar menyeluruh, agung, malah menakutkan. Kita bercakap tentang bentuk alam semesta Krishna yang dikenali sebagai Vishvarupa. Kisah ini berlaku di medan perang, seperti yang digambarkan dalam teks suci Bhagavad Gita. Pahlawan agung Arjuna berbelah bahagi, sama ada dia patut bertarung menentang ahli keluarganya sendiri. Pemandu pedatinya, Krishna, yang sebenarnya adalah avatar dewa tertinggi Vishnu, memberinya nasihat untuk membuktikan sifat ketuhanannya. Krishna bersetuju untuk menunjukkan bentuk sebenar bentuk alam semesta kepada Arjuna. Apa yang terbentang di hadapan mata Arjuna mengatasi sebarang imajinasi dan logik manusia. Dia melihat bukan sekadar satu figura, tetapi seluruh alam semesta terangkum dalam satu tubuh. Wajah, mata, tangan dan mulut yang tidak terkira banyaknya menghadap ke semua arah. Tubuh itu bersinar lebih terang daripada 1000 matahari yang terbit serentak di langit. Di dalam bentuk ini, Arjuna melihat segala yang wujud, semua dewa, semua syaitan, semua manusia, semua planet dan galaksi. Dia melihat masa lalu, masa kini dan masa depan. Dia melihat para pahlawan, termasuk musuhnya, bergegas ke mulut berapi dewa ini untuk ditelan, seperti rama-rama yang terbang ke arah api. Gambaran ini begitu dahsyat dan mengerikan sehingga Arjuna, pahlawan terhebat, menggigil ketakutan dan ngeri. Dia merayu Krishna untuk menyembunyikan penglihatan ini dan kembali kepada bentuknya yang biasa, berbentuk manusia. Vishvarupa bukan sekadar gambaran rupa, ia adalah demonstrasi ketotalan Tuhan yang mutlak, tidak dapat difahami dan kadang-kadang menakutkan, yang merupakan pencipta dan pemusnah segala wujud. Dan akhirnya, kita sampai ke tempat pertama. Konsep Tuhan yang paling radikal dan mungkin paling mengejutkan daripada semua yang kita telah bincangkan hari ini. Bagaimana jika pencipta dunia kita ini bukan Tuhan yang maha baik dan bijaksana, tetapi satu kesilapan, makhluk yang tidak sempurna, jahil dan bahkan jahat? Selamat datang ke dunia Gnostisisme dan antagonis utamanya, Demiurge. Gnostisisme ialah satu aliran mistik awal dalam Kristianiti yang dianggap sebagai ajaran sesat atau bid'ah. Penganut Gnostik percaya bahawa wujudnya Tuhan yang sejati tidak dapat dikenal dan sempurna, yang mendiami alam rohani yang penuh cahaya. Dan dunia material kita ini dengan segala penderitaan, penyakit dan kematiannya bukanlah ciptaannya. Menurut ajaran mereka, dunia kita ini adalah hasil kerja dewa yang lebih rendah bernama Yaldabaoth atau Demiurge. Ia muncul akibat kesilapan salah satu makhluk rohani yang lebih tinggi dan telah dipisahkan daripada keagungan ilahi. Pencipta ini digambarkan sebagai buta, jahil dan angkuh. Ia sering digambarkan dengan kepala singa dan tubuh ular, simbol kemarahan dan nafsu kebinatangan. Dalam kejahilannya, secara keliru mengisytiharkan dirinya sebagai satu-satunya Tuhan dengan mengatakan frasa daripada Perjanjian Lama, "Akulah Tuhan yang cemburu dan tiada Tuhan lain selain aku." Mengikut ajaran Gnostik, dialah yang telah mengunci percikan-percikan ilahi, iaitu jiwa kita, ke dalam penjara daging tubuh material. Idea ini mengubah pandangan dunia yang biasa secara drastik. Di sini, Tuhan pencipta Perjanjian Lama bukanlah objek penyembahan, tetapi seorang tiran kosmik, seorang penjaga penjara. Tujuan utama kehidupan manusia bukanlah untuk berkhidmat kepadanya, tetapi melalui pengetahuan rahsia atau gnosis, untuk bangkit menyedari sifat rohani sejati kita dan membebaskan diri daripada penjara materialnya agar dapat kembali pulang ke dunia Tuhan yang sejati. Ini
tanpa ragu adalah huraian Tuhan yang paling aneh dan memberontak dalam sejarah. Mungkin yang paling menakjubkan dalam semua kisah ini adalah kesedaran betapa pelbagai dan beraninya manusia cuba memahami konsep ketuhanan. Idea gnostik bahawa pencipta alam semesta ini mungkin jahat atau setidak-tidaknya Tuhan buta yang tidak sempurna benar-benar mengubah perspektif. Ia menawarkan penjelasan radikal mengapa kejahatan dan penderitaan wujud di dunia, mengubah pemahaman kita tentang alam semesta menjadi sebuah drama pelarian dari penjara kosmik. Ini dari malaikat mekanikal Yehezkiel, Tuhan yang bertarung dengan manusia, hinggalah kengerian Vishvarupa yang menyeluruh dan Demiurge yang menyerupai ular bukanlah sekadar fantasi aneh. Ia adalah refleksi falsafah dan teologi yang mendalam, diungkapkan melalui satu-satunya bahasa yang ada, simbol. Ini menunjukkan kepada kita bahawa keinginan untuk memahami kuasa yang lebih tinggi mendorong minda manusia untuk melangkaui batasan logik biasa. Terima kasih banyak kerana menonton video ini sehingga habis. Kita hanya menyentuh sedikit sahaja topik yang begitu mendalam ini, yang penuh dengan penemuan luar biasa. Jika anda menikmati pengembaraan ke sudut-sudut paling pelik dalam teks-teks suci ini, jangan lupa untuk melanggan saluran kami, berikan like dan tekan butang loceng agar tidak terlepas video baharu. Sekarang, soalan untuk anda. Manakah yang paling aneh atau sebaliknya paling bermakna bagi anda? Mungkin anda tahu tentang gambaran Tuhan lain yang unik dan menarik yang tidak kami sebutkan. Kongsikan pendapat anda di ruangan komen di bawah. Kami tidak sabar untuk membacanya.